Ini mau betul form 6. Ini lebih bawah ya. Di Dina kedua lagi. Sekarang Soik. Siapa yang minat dia belajar bidang agama ni? Seorang, dua orang lagi. Kita memang tengah cari apa ni sport specialist. Semua tu kan. USM, AM, PM, UM, dengan UEM. 5 je. Sekarang cabang. Dipersilakan para tetamu dan anak-anak untuk mengambil tempat masing-masing. Kerana dengan izin dan limpah rahmatnya, dapat kita bersama-sama pada petang yang penuh keberkatan ini dalam program berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan asnaf Pusat Jagaan Darul Sakinah, anjuran Yayasan Repera. Ramadan adalah bulan yang mengajar kita tentang kasih sayang, keinsafan dan kepedulian. Justeru, kehadiran kita pada hari ini bukan sekadar untuk berbuka puasa bersama, tetapi sebagai tanda kebersamaan, keprihatinan dan sokongan kepada anak-anak yang diraikan. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Muhammad Zikrullah bin Muhammad Zukri untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Awali Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis ini menjemput Encik Aish Ajwad selaku Warden Pusat Jagaan Rumah Anak Yatim dan Asnaf Darul Sakinah untuk menyampaikan ucapan aluan-aluan ringkas. Dipersilakan Wakil Pusat Jagaan untuk menyampaikan ucapan. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Rafera kerana sudi berkunjung ke tempat kami. Kami amat menghargai sokongan, perhatian serta keperhatian yang diberikan. Semoga hubungan silaturahim akan terus terjalin dan segala kebaikan dan dilakukan diberkati serta dibalas dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Seterusnya, majlis menjemput pengerusi Yayasan Repera iaitu Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus selaku wakil yayasan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada warden-warden di Pusat Jagaan Anak Yatim dan Asnaf Darul Sakinah, Ustaz Muhammad Ridwan bin Abdul Munir dan juga Ustaz Muhammad Aish Ajwad bin Samsun. Terima kasih juga kehadiran Profesor Madia P. Tinaban, Governor Yayasan Repera dan juga yang lain, termasuk adik-adik sekali. Saya berkesempatan tadi bersembang dengan adik-adik semua dan saya dapati adik-adik semua merupakan pandai-pandai belaka. Saya dah bincang tentang apakah perancangan adik-adik nanti selepas Kota 5. Dan kita dah berkongsi pandangan tadi bahawa kalau kita dilahirkan miskin bukan kesalahan. Tapi kalau kita mati miskin, kesalahan. Itu yang paling penting sekali kena ingat. Dan yang keduanya saya berkongsi tadi ialah dua perkara yang penting dalam hidup. Yang pertama ialah kita kena yakin pada Allah SWT. Yang keduanya kita kena yakin pada diri kita bahawa jika kita berusaha, Allah Ta'ala akan membalasnya dan akan memakbulkannya. Kemudian saya juga ingin nasihat kepada adik-adik sekali lagi. Perkara penting masa depan adik-adik tidak ditentukan oleh kesusahan yang kita pernah lalui, tetapi oleh usaha yang kita akan lakukan. Dan kerana kita dah pun simbang panjang lebar tadi, dengan itu saya menyudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kita berbuka puasa bersama-sama. Pendek je kan? Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan sesi penyampaian sumbangan kepada anak-anak yang diraikan. Untuk itu, majlis menjemput Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus selaku pengerusi Yayasan Repera dan diiringi oleh Prof. Tinaban untuk menyempurnakan penyampaian sumbangan. Dipersilakan. Majlis dengan hormatnya menjemput adik Muhammad Amirul Adam bin Muhammad Azmi untuk tampil ke hadapan menerima sumbangan. Oh, dia? Dia tengah cari diri dia. Adik
Muhammad Zikrullah bin Zukri. Seterusnya dipersilakan Muhammad Nazim bin Ahmad. Seterusnya dipersilakan Syahrul Ikhwan bin Akhirin, Saidina Arsyad Nur Afan bin Saidina Asma Roza, Muhammad Firdaus bin Madhir, Muhammad Syafi Daniel bin Safan Musbah, Muhammad bin Muhammad Nazri, Muhammad Rafiq bin Muhammad Saleh Kang, Ian Aish Arif bin Ian Adila, Hafiz Awaluddin bin Muhammad Hafizan. Seterusnya dipersilakan Muhammad Syah Iskandar bin Muhammad Syamsul, dan akhir sekali dipersilakan Muhammad Aiman Hakimi bin Omar Baki. Alhamdulillah, selesai sudah sesi penyampaian sumbangan kepada anak-anak yang diraikan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Jahabidin Muhammad Yunus dan Prof. Tinavan atas kesudian menyempurnakan penyampaian sebentar tadi. Ada apa ni? Dia sendiri punya. Ni. Yes. Betul ya? Sagu hati bagi daripada pihak Rapera Yayasan Rapera kepada Pusat Jagaan Darul Sakinah. Dipersilakan Datuk Seri Dr. Jahabidin Muhammad Yunus dan Prof. Tinavian ke hadapan untuk menyerahkan sagu hati. Yang pertama dijemput Encik Zulkarnain Abidi Aziz selaku penyelia Pusat Jagaan Darul Sakinah. Wakil. Silakan Muhammad Ridwan bin Abdul Munir selaku Warden Pusat Jagaan Darul Sakinah. Silakan Muhammad Aisyah Juat bin Samsul selaku Warden Pusat Jagaan Darul Sakinah. Wakil Encik Muhammad Saha bin Osman iaitu Pemandu Pusat Jagaan Darul Sakinah. Maka berakhir sudahlah majlis kita pada malam ini. Pihak Yayasan Rapera merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Semoga segala usaha dan sumbangan ini dapat mendapat pelajaran yang lebih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, freestyle, thumbs up. Assalamualaikum.